Okey, sekarang saya berada di Masjid Saidina Abu Bakar Bangsa Telawi. Ini dia tempat dia. Sebelah dia shopping mall ni. Ni waktu malam ni tak nampak, kalau siang nampak. Okey, sekarang saya berada di Masjid Saidina Abu Bakar. Okey. Hari ni masuk Qiyamulai yang ketiga. Semalam di KLCC Qiyamulai yang kedua. Hari ni Qiyamulai yang ketiga. So kita ada ni lah. Ni tempat kawasan dia lah. Ni bazar-bazar Ramadan ni. Depan ni ada orang buat ni lah, jalan lah. Tak apalah, Malaysia Madani. Okey. Sekarang saya nak berada di masjid. Saya terus ni saya jalan nak pergi ke masjid lah. Kita tengok pintu dia dah buka ke belum. Ni kena check balik. Kena tengok. Kalau tidak saya kena ikut jalan belakang. Jalan belakang ada satu pintu besar lah. Boleh, tak ada masalah. Kalau buka, alhamdulillah. Kita teruskan. Mulai kita hari ni. Alhamdulillah. Kita tengok bazar sekejap. Alhamdulillah, pintu dah terbuka untuk kita Qiyamulai. Alhamdulillah. Rasa ni tak sabar nak buat Qiyamulai untuk bulan Ramadan ni. Yalah, setahun sekali ya. Alhamdulillah dapat juga. Amin. Terima kasih. Bercahaya. Cahaya tu lampu kereta. Okey, alhamdulillah hari ni sampai juga. Dan kepada mereka yang tak tidur tu pada bulan-bulan Ramadan, datanglah ke masjid. Datang masjid ada pahala, makan pun dapat, bersolat kerana Allah pahala dapat, makan pun dapat. Okey, alhamdulillah kita dah sampai. So kita sambung kejap lagi. Assalamualaikum.